Doro Plus. Assalamualaikum. Nak tahu tak? Semua video di Doro Plus bermula dengan Bismillah. Alhamdulillah. Let's roll. Bismillahirrahmanirrahim. Belum subscribe lagi? Ya! Alhamdulillah. Jangan lupa subscribe tau. Ini dah channel. Assalamualaikum adik-adik. Jom kita main makeup. Okey, jom kita tengok apa ada dalam ni. Wow. Okey, jom kita tengok. Yang ni set apa ya adik-adik? Yang ni set eyeshadow. Eyeshadow set 1. Seterusnya, apa ni adik-adik? Nail separator. Menarik kan? Kemudian kita ada apa lagi? Nail separator lagi. Seterusnya, nail buffer. Okey. Seterusnya, kita ada apa lagi adik-adik? Nail polish. Pastikan adik-adik cari nail polish yang boleh cabut tau, peel off. Jadi senang kita nak ambil wuduk ke apa ke. Yang ni nail polish juga tapi berwarna biru. Tadi berwarna pink. Seterusnya, oh biru lagi. Tadi biru pekat, tu biru lembut. Seterusnya, nail polish lagi. Masya Allah, banyaknya nail polish. Nail polish lagi? Banyaknya warna biru kan adik-adik? Seterusnya, lipstick. Berwarna merah. Seterusnya, lipstick lagi. Masya Allah. Warna merah juga. Seterusnya, kita ada apa adik-adik? Cermin. Sikat rambut. Spray. Pengering rambut ataupun hair dryer. Brush. Brush lagi. Terusnya apa ni adik-adik? Foundation. Foundation ni dia ada glitter sikit. Okey. Ni apa adik-adik? Lip gloss. Oh, ada 2 warna. Oh, sponge. Getah rambut. Apa lagi adik-adik? Cincin. Cincin lagi. Ni apa adik-adik? Pin tudung. Pin lagi. Banyaknya pin. Belum subscribe lagi? Ya! Alhamdulillah. Jangan lupa subscribe tau. Assalamualaikum adik-adik. Jom kita main makeup. Okey. Mula-mula kita tengok dulu. Okey, rambut pelanggan kita ni. Mula-mula kita spray dulu air. Bismillahirrahmanirrahim. Spray.
Kemudian kita sikat rambut. Kemudian kita ambil pengering rambut ataupun hair dryer. Keringkan rambut sebab kita dah spray tadi kan. Seterusnya kita ambil getah rambut untuk ikat rambut. Getah rambut berwarna pink. Adik-adik suka tak warna pink? Siapa suka warna pink? Angkat tangan. Belum subscribe lagi? Ya! Alhamdulillah. Jangan lupa subscribe tau. Okey, kemudian kita pakaikan tudung. Pakai tudung ya adik-adik. Cantiknya, Masya Allah. Alhamdulillah. Belum subscribe lagi? Ya! Alhamdulillah. Jangan lupa subscribe tau. Okey, mula-mula kita ambil apa ni adik-adik? Foundation. Foundation ni dia glitter sikit. Jom kita try. Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya kita ambil set palette ni. Okey, yang ni boleh jadi blusher ataupun eyeshadow. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita pakaikan eyeshadow. Seterusnya kita pakaikan lipstick. Lipstick. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah, nampaknya dah siap. Terima kasih kerana menonton. Jazakallahu khairan katsira. Alah, dah habis ke? Jangan risau. Jom tonton lagi banyak video di Durian Plus. Muat turun di Google Play Store atau Apple App Store sekarang. Jumpa di sana insya-Allah. Belum subscribe lagi? Ya! Alhamdulillah. Jangan lupa subscribe tau. Durian Plus.